Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi kuih. Nah, pertama sekali saya nak tuangkan bahan utama iaitu beras pulut lebih kurang 1 cawan. Nah, kemudian macam biasalah saya nak cuci terlebih dahulu sehingga beras pulut kita ni bersih. Oleh kerana tadi saya hanya menggunakan 1 cawan beras pulut, jadi untuk santannya juga saya menggunakan 1 cawan. Sambil tu jangan lupa untuk masukkan garam sesuai selera, penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Nah, kemudian tadi tu gaul rata. Lalu macam biasalah kita panaskan dulu loyang ataupun pengukus dan kita akan kukus kita punya pulut ni sehingga masak lebih kurang 30 minit. Sambil tu mari kita ke langkah yang selanjutnya. Di sini saya ada kelapa lebih kurang 5 biji. Jadi saya akan dibantu oleh atuk saya untuk memarut kelapa. Sebab saya takut nak guna macam ni, jadi atuk saya lah yang tolong parut. Saya parut sekali banyak kelapa sekalian untuk buat stok. Jadi nanti waktu nak guna kelapa dah ada dah dalam peti ais. Dan untuk bahan-bahan di sini saya menggunakan bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih, kemudian diikuti dengan sedikit halia dan juga lengkuas. Kemudian saya juga menggunakan lebih kurang 10 batang cili kering. Kalau nak letak lebih pun boleh. Kemudian ini juga merupakan bahan utama iaitu udang kering. Dan kesemua bahan-bahan tersebut saya nak kisar sehingga lumat. Dan untuk udang kering tu saya nak masukkan lebih kurang 4 ke 5 sudu. Semakin banyak semakin sedap lah. Dan jangan lupa masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Lanjut, tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah tuangkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Kemudian macam biasalah kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan pecah minyak. Sambil tu jangan lupa masukkan garam sesuai selera, penyedap rasa atau MSG ni bagi yang gunalah. Yang tak guna boleh skip, dan juga gula Melaka. Gula ni saya letak 1 biji yang besar tu. Jadi untuk buat serunding ni kita kena manis sedikit. Setelah pecah minyak, bolehlah masukkan kelapa parut. Saya masukkan lebih kurang 2 cawan sahaja. Kemudian kita gaul rata bagi sebati ke semuanya. Nah, selain untuk kuih ini, serunding yang saya kongsikan kepada anda ni pun sangat seberguna. Sesuai untuk dia buat makan dengan nasi ambeng, pulut panggang dan banyak lagi lah kuih-kuih lainnya. Ni dah siap. Sekarang kita ketepikan dulu. Sekarang saya nak tengok kita punya pulut dah masak ke belum. Seperti anda lihat telah pun masak dengan sempurna. Sekarang mari ke langkah yang selanjutnya. Saya ambil pulut tu sedikit, lalu saya nak masukkan ke dalam cetak. Tak kisahlah anda nak guna cetak apa pun. Saya guna cetak apam ni. Nah, kemudian kita padat-padatkan dia macam ni supaya ia terbentuk. Kemudian saya nak tuangkan serunding yang telah kita buat tadi tu. Nah, kemudian ambil pulut yang telah kita cetak tadi dan letakkan di atas permukaan serunding dan kita salut je serunding tu. Kita salut pulut kita tu dengan serunding sampai tertutup full macam ni. Nah, siap dah pun. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Kita tinggal teruskanlah langkah yang sama sehingga habis. Nah, jadi resepi kita pada hari ini ialah kuih pulut serunding. Mudah kan cara pembuatannya? Nanti bolehlah cuba buat sendiri dekat rumah. Dan dah bolehlah buat buka puasa nanti kan. Lebih puas hati buat sendiri dekat rumah. Jadi macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa share and subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi. Bye bye guys.